Adira. Adira Azhara Aradon. Ya. Adira, tak tidur lagi Adira? Belum. Tak ngantuk lagi. Tak ngantuk lagi? Kau puasa tahun lepas berapa banyak kau batal? Seminggu standard Wisma tak tahu, minta maaf ya. Jadi dah settle lah semua ya. Settle awal selepas raya tahun lepas ataupun hujung-hujung ni tu hari tu? Hujung. Kau memang suka bau hujung. Jadi tu panggilan ni tujuan dia apa? Nak bagi bersemangat kat Abang Isma lah. Nak tidur je. Kau kan bersemangat. Kau punya semangat pun tak cukup. Kau nak bagi semangat dekat aku. Kau dah cukup bersemangat ke tak semangat badan kau? Abang Isma tanya, kau badan kau tu orang panggil semangat ke tak semangat? Semangat. Ke kurang semangat lagi? Semangat. Semangat dah ya. Bagus. Kau tak ada kisah ke? Kau sendiri tak ada kisah ke? Pasal yang ni pengajaran bulan Ramadan ke? Kau tak belajar apa dalam bulan Ramadan ni? Apa? Bulan puasa. Bulan puasa lah, bulan Ramadan lah. Ada kecil-kecil tu. Itu kecil-kecil. Aku tak nak yang kecil-kecil. Dulu kau pun kecil. Tak nak. Dulu kau pun tak kecil yang biasa. Kau luar biasa. Ni besar-besar punya. Kecil-kecil tak nak. Hari tu. Apa dia? Ada lah. Tak ada pengajaran langsung bulan Ramadan? Tak ada kau pernah susah buka puasa dengan nasi yang kicap? Tak ada susah. Tak ada pengajaran. Senang dia kau. Lepas tu badan kau sihat. Contoh. Tak ada pun. Tak ada susah ke apa? Tak best je hidup tak pernah. Tak best tau hidup tak pernah susah. Pandangan anda? Masa kecil tu lah. Susah tak ada. Susah macam mana tu kau dek? Susah masa arwah bapak tak ada je. Alamak. Bapak dah tak ada Jangan risau. Bapak aku FM ada. Okey. Okey. Macam mana susah yang bapak tak ada tu zaman? Cuba cerita. Zaman masa masa sekolah dulu lah. Okey. Darjah tingkatan? Darjah tingkatan 1. Okey, tingkatan 1, 13 tahun. Masa tu ayah meninggal. Okey, bulan puasa. Time tu belum puasa lagi. Okey, bila ayah meninggal sebelum bulan puasa, kemudian ayah dah meninggal, you masuklah pun bulan puasa. Ketika itu apa terjadi dalam keluarga you sebenarnya? Mungkin macam-macam lah. Susah nak cerita. Alah, ceritalah dengan Abang Isma. Takkan tak sudi nak cerita dengan Abang Isma? Tak lah. Tapi sedih nak ingat balik. Sedih? Abang Isma dah kata Abang Isma cari pengajaran. Pengajaran tu bagus. Kadang-kadang bila kita nak bercerita dengan orang, benda tu dia macam pahit. Tapi pahit itu kan obat yang sangat baik. Betul tak? Okey, cuba cerita dengan Abang Isma. Lepas ayah meninggal, maka datanglah bulan yang mulia, bulan Ramadan. Itu semua dugaan Allah. Macam mana anda menempuh dugaan itu masa anda tingkatan 3 bulan Ramadan, tingkatan 1 bulan Ramadan? Silakan. Memang perit sangat lah. Perit? Mak kerja ataupun? Mak tak kerja. Mak tak kerja. Ayah meninggal. Ayah dulu kerja apa sebelum dia meninggal? Buruh. Okey, jadi gaji ayah pun bukanlah banyak sangat ya. Okey, kemudian ayah meninggal. So, bagaimana yang dikatakan perit tu? Maksudnya apa dia? Habis tolong jelaskan. Tolong bagi tahu kami. Susahlah Abang Isma. Alah, kongsilah dengan Abang Isma walaupun seperenggan sahaja. Kongsi seperenggan sahaja. Apa yang sebenarnya anda rasa bila ayah dah meninggal dan masuknya bulan Ramadan tu? Abang Isma tak pernah rasa dek. Bagilah Abang Isma rasa walaupun cuma hanya cerita. Mungkin yang merasanya takdirnya adalah engkau, tapi bagilah rasa tu sikit pada kawan-kawan yang lain. Rasa tu sangat penting. Tak, rasa macam tak boleh terima kenyataan. Masa itulah perlukan kasih sayang ayah. Kemudian ayah meninggal. Macam tu. Jadi biasanya ayah datang bawa makanan, tak ada makanan. Macam tu. Adik-adik berapa orang masa tu? 13 orang. Dan anda anak yang ke 6. Anak yang ke-6 di tengah-tengah tingkatan 1. Dah mula jaga adik-adik yang bawah masa tu Okey, ada yang membantu keluarga kalau anda anak yang pertama masa tu ke? Siapa ke? Ada abang-abang. Macam mana kehidupan abang tu membantu keluarga dalam bulan anak raya masa tu? Abang
memang kerja biasa je. Bolehlah dibantu sikit. Masa anda sekolah dan terus bersekolah? Berhenti sekolah sekejap. Anda berhenti sekolah sekejap? Tingkatan 2, 3? Tingkatan 2. Berhenti sekolah sekejap. Sebab? Sebab? Asara? Susah sangat. Susah sangat? Susah yang macam mana tu? Tak boleh nak bayar sekolah, sampai tak boleh nak bayar duit sekolah. Ya ke? Okey. Bila bulan puasa, apa bezanya ada ayah dengan tak ada ayah bulan puasa ah? Abang Ismail nak tahu. Pada anda. Apatah lagi bezanya? Macam-macam boleh ada. Oh, kalau ayah ada macam-macam boleh ada ya. Ayah biasanya memang sifat dia mencukupkan anak masa nak raya macam tu kan. Jadi bila ayah tak ada, semua serba tak cukup. Atau macam mana Sarah? Tak ada. Biasa macam hilang lah. Okeylah. Bulan puasa pun sudah berlalu, meninggalkan sebab ialah kadang-kadang tak dapat bersama dengan ayah waktu buka. Mungkin ayah bawa jajan-jajan ke, makanan ke. Saya rasa itu memang dalam sebuah keluarga. Kalau nak tunggu ayah bawa balik sesuatu, anak-anak tunggu ayah balik sesuatu. Itu bukan manusia je, binatang pun macam itu juga. Anak-anak dia kat sarang tunggu bapak dia bawa makanan untuk dia. Itulah kebahagiaan kadang-kadang. Dan kemudian nak raya pula, apa rasa kekurangannya sangat? Anda sampai bab raya ayah ni macam mana pula anda? Adik-adik yang anda pandang, yang anda lihat dari mata kaca hati anda, silakan. Nak raya. Sedih lah sebab adik kecil lagi kan. Yang paling kecil masa tu? Masa kecil tu belum lahir lagi. Oh, dalam perut ya? Meninggal baru lahir. Oh, lepas ayah meninggal, lepas raya baru dia lahir macam tu. Okey. Oh, mak masa tengah syarat mengandung pula tu ya. Ayah meninggal sebab apa, maaf tanya? Darah beku dalam otak dia. Darah, kenapa ya? Memang sakit, jatuh, pernah jatuh? Tak pernah. Dia kerja bawah panas selalu kan. Oh, kerja di bawah panas selalu ya. Oh, yalah, ayah kerja buruh ya. Kerja kontrak macam tu. Tapi Alhamdulillah dapat melahirkan anda anak 13 orang beradik. Ayah pun dah tak ada. Anda diuji lagi. Nak menyambut raya lagi ayah tak ada. Okey, Ramadan dan kehidupan anda, kisah-kisah yang paling anda paling terasa tu, kesimpulannya apa dia? Silakan, kesimpulannya. Silakan. Tiba raya terasa ayah tak ada. Tengok adik-adik memang kecil lagi kan. Wah, sedih sangat. Ya. Yelah. Dah. Kau ambil tisu, kau pergi ambil tisu pergi. Kau kalau menangis kau tak berapa cun lah, Abang ingat lah. Kalau kau tak nangis tadi masa kau kat depan Abang Ismail, kau nampak cun aja, comel-comel aja. Kan? Lagi comel dari beruang panda aku tengok. Kan? Dah, kau jangan nangis-nangis. Kan kau kan kawan-kawan Abang Ismail kan. Tapi terima kasih dek. Sebab adik siapa nama? Asyara ya. Jujur dan relax buat panggilan. Siapa tersangka, siapa sangka engkau nak bagi semangat, akhirnya engkau yang dapat semangat ni balik. Betul. Yes. Itulah. InsyaAllah, baguslah kau jujur. Kenang-kenang tu orang yang tahu besok dah beranak, dah ada anak, besok kenang-kenang kehidupan dulu. Adik-beradik, hubungan adik-beradik semua kuat, Asara? Adik hubungan adik-beradik semua kuat? InsyaAllah. Pasti? Yes. Bagus. Itulah hubungan yang kau macam air dicincang bagaimanapun tak putus. Itulah harta yang bapak engkau tinggalkan, 13 hati dan 13 kesayangan dia. Wow, dahsyat cerita engkau sebenarnya ni. Terima kasih ya Sarah. Sama. Assalamualaikum. Salam. Terima kasih banyak-banyak. Aduh, saudara kan. Itulah kan. Kalau kita dah berbual-bual ni,